Ini betul-betul pedas. Sebenarnya ada banyak lagi hidangan menarik di Rasa Homey Cafe. Restoran yang terletak di Subang Jaya ini menawarkan hidangan menarik lokal dan juga antarabangsa. Yang ini adalah fried chee chow fun. Saya first time cuba, sedap weh. Peminat masakan pedas boleh cuba Chongqing Mala Noodles. Love sangat sup mala dengan ramen ni tau. Yang ini pula Ipoh Curry Traditional Noodles. Tambah dengan asam limau lagi padu. Nak nikmati hidangan Asia, boleh cuba Vietnam Grilled Chicken Rice. Unik makan dengan sos. Anak saya juga suka dengan patung prawn rice. Saiz udang yang diberikan memang besar-besar. Side dish saya ambil firecracker chicken. Peminat makanan pedas belum puas makan. Nak kurang rasa pedas, makan dengan fried water spinach. Rangup dan cukup rasa. Dekat sini ada kek juga. Selain kek mango, ada juga kek coklat dan banyak lagi. Rasa Homey Cafe adalah Muslim friendly yang baru sahaja dibuka di kawasan Kejiranan Subang Jaya. Ada variasi bersertai makanan dan minuman mengikut cita rasa Malaysia, Asia, Barat dan juga Chinese cuisine. Sedap seperti menikmati hidangan makanan di rumah. So korang, saya memang recommend dan jemput datang.